Okay, take one, take two. Hi guys. Hi guys. Welcome back to our podcast. 2-3 pagi. 2-3 Pagi. Oh macam tu. Okay. 2-3 pagi. By the way, aku Man. Aku Gigi. So hari ni kita ada topik yang menarik lah untuk Gigi pula. Which is hari tu pun topik kau kan? Last kali topik kau bola. Oh yes. Last kali topik bola. So hari ni topik dia lah pula kan. Asyik aku je. So topik kita pada hari ni adalah melukis. Jangan confuse tu bukan lobak. Itu dia adalah effort pen. aku untuk melukis lah. Pen brush. Okay. Boleh cerita sedikit latar belakang melukis kau? So aku melukis daripada kecil. Tapi dari kecil aku start mewarna lah. Melukis tu jarang jugalah. Aku rasa aku aktif melukis masa aku sekolah menengah. Zaman-zaman kalau korang pernah lalui, kita buat game, apa-apa permainan ke apa ke kan, semua kita lukis kat dalam buku matematik sebab ada petak-petak kan. Betul. So dari situ aku punya minat aku tentang melukis lah. Daripada ni garis-garis nombor tu. Kan kotak-kotak tu. So kita kadang-kadang kita buat game macam game bola. Ada kalau aku tak sure lah korang pernah main ke tak, atau kau pernah main ke tak. Dia game dia pasal satu buku tu, tapi kita buat laluan. So bila kau pilih jalan ada 3, 1, 2, 3 kan. Kalau kau pilih jalan 1, kau pusing next page. Nanti tengok jalan tu pergi mana. Pernah main tak? Macam pernah lah. Tapi benda kecil jangan dikenang kan. So dari situlah aku rasa aku betul-betul mula minat melukis lah. Nice. So aku rasa untuk engkau lah, siapa yang inspired engkau untuk melukis sebenarnya? Aku takkan deny lah yang orang yang paling influence aku dalam melukis ni saya aku sendiri. So ayah aku yang banyak tak specifically ajar aku melukis compared dengan abang kakak aku, tapi perjalanan dia dengan mak aku buatkan aku rasa macam tercabar lah. Sebenarnya aku ada cerita lah. Ini asal usul kenapa mulanya aku betul-betul nak melukis. Bukan minat tau, tapi nak melukis. So aku masa tu keluar dengan ayah aku rasa pameran ayah aku kot. Lepas tu dalam negara, yes. Okay. Lepas tu ada kawan-kawan dia lah jumpa ayah aku kan. And then dia tanyalah, yang abang kakak dia lukis ni dengan ni. Yang ni lukis apa? Pasal ayah aku dengan muka straight face kan, dia macam, yang ni tak melukis. Aku rasa tercabar betul. Aku rasa macam deep siut. Aku rasa macam okey, tak apa. Walaupun aku tak reti, aku tahu aku tak reti, tapi dari situ aku bernekat untuk belajar melukis. And eventually sekarang ni aku boleh sikit lah kot melukis, daripada asalnya aku memang tak reti langsung lah. Okay. Next question. Kau confident tak dengan gaya lukisan kau? Gaya lukisan. So okay, kau rasa gaya lukisan aku macam mana? Kau pun pernah tengok beberapa lukisan aku kan? Kau lukis macam style anime. Aku lukis sketching lah. Aku banyak sketching, sketch yes. Aku medium yang aku banyak guna is pen and paper. So aku kurang sikit main dengan warna. Aku banyak main dengan hitam putih, pen sketching. Nak bandingkan cara lukis lain tu, aku rasa aku lagi confident dengan pen lah. Sebab bila aku try pakai berus, walaupun memang aku lukis berus ni tak jadi langsung. Memang bukan nature kau lah. Memang aku tak boleh langsung guna berus. Tak diasahkan lebih lagi lah kan. Tapi aku boleh lah confident. Genetik berus tu pergi dekat adik-adik. Dekat orang lain lah daripada aku. Aku stick dengan pen lah.
Okay. Alright. Okay, by the way kan, kalau kita tengok lukisan dekat luar, Alright. setiap lukisan tu macam yang very materialistic ataupun high Okay. value punya ni kan, dia mesti ada karakter ataupun feeling ataupun skill dorang tu. Okay. So bagi kau, skill dengan feeling mana lagi penting dalam lukisan? Okay, kalau kau tanya aku, memang dua-dua skill dengan feeling tu penting lah. Tapi kalau kena pilih satu, aku rasa feeling tu yang lagi penting. Sebab sejauh mana kau ada skill untuk melukis pun, tapi kebanyakan yang berlaku is orang panggil dia art block. So kau tak tahu nak lukis apa, ataupun kau tak ada semangat nak lukis, ataupun memang kau dah buntu idea tau. So feeling tu bagi aku susah untuk datang daripada skill. Sebab skill kau boleh asah, kau boleh terus upgrade kan, kau terus naik apa, tingkatkan lagi kau punya skill. Tapi nak dapatkan the right feeling untuk melukis tu lebih susah lah. At least personally bagi aku lah. Okay. Dia macam bola. Nak relate juga dengan bola. Sebab orang selalu compare Ronaldo dengan Messi. Ronaldo hardworking person. Oh, okay. Messi memang talented. So macam kau cakap feeling tu adalah talent lah. Skill tu adalah hardworking. Betul. Betul. So boleh relate lah. Boleh. Okay, lebih kurang sama lah. Okay, manjap. Aku nak tanya jugalah. Okay, alright. Bila last kau melukis? Bila aku last melukis untuk real lukisan, memang aku tak pernah melukis. Okay, kalau tak real melukis macam mana? Yang tak real melukis, aku tak tahu lah bila tu. Sebab aku nak menulis pun aku malas sebenarnya. Lagi nak melukis. Yang kau ingat lah. Yang aku ingat. Sumpah lama gila tu. Sekejap. Zaman study mesti ada. Aku rasa aku kerja dalam bidang yang kena melukis jugalah. Oh, so sometimes aku kena drawing yang macam building punya blocks macam tu je lah. Okay. Nak dapatkan estimation je. Okay. Itu je lah kot yang aku lukis. Keduduk macam apa, arkitek lah, macam tu, plan lah. More to QS lah. Kena cerita. Alright. Apa pendapat kau tentang digital art? Digital art dengan NFT sama ke? Lain dalam satu kategori yang sama lah. Digital art tu lebih kepada cara kau melukis bagi aku lah. NFT tu produk daripada digital art tu loh. Okay. Pendapat aku tentang digital art. Okay. Dulu aku ingat satu masa tu, masa digital art ni baru blooming kan, baru tengah nak naik. Ramai orang tak minat sebab feeling tu tak sama. Dan aku pun setuju. Aku pernah cuba untuk buat digital art ni, memang lain lah. And orang banyak try untuk replicate. Dia buat screen protector, tapi dia buat ada lukisan. Dia groove dan macam texture dia macam kertas. Texture macam kertas. Dekat ni. Screen protector. So selalu screen protector kan licin kan. Ni tak. Ni bila kau rasa macam kertas lah. Kau rasa cari gigi-gigi sikit, supaya bila kau letak pensel kau ke stylus kau rasa macam dia ada apa, resistance lah. Ada sedikit resistance. Okay. Tapi going back to Man punya soalan tu, aku rasa kena ada. Sebab memang sekarang ni dah dunia cyber kan, dan benda tu dunia digital, betul. Dunia digital, dan benda tu sedikit sebanyak boleh tambahkan lagi orang untuk minat melukis, dan secara tak langsung kalau kita try pun, kita sendiri mungkin boleh improve kita punya skill untuk melukis. Dan aku rasa maybe lah untuk digital art ni akan dinormaliskan oleh generasi akan datang. Betul. Dan so aku rasa satu hari nanti kertas pun dah tak ada kan. So memang 100% orang akan rely on digital art ni. Faham.
Okay, pasal digital art tadi kan. Okay. So, dia sama ke dengan AI? Apa pendapat kau? Okay, untuk AI pula. So, aku punya style melukis ni lebih kepada meniru tau. Okay. So, aku memang kena ada Meniru? reference. Maksudnya? Maksudnya, aku tak ada photographic memory yang engkau cakap, okay, lukis buku. Aku boleh terus lukis buku. Ataupun lukis memang macam kena ada KLCC. reference lah. Memang aku kena ada reference. Okay. Kalau aku letak muka aku, kau boleh lukis lah. Aku boleh buat yang terbaik lah. Aku tak boleh yakin jadi muka kau, tapi boleh jadi muka someone lah. So AI ni dia punya cara dia buat lukisan tu, dia ambil lukisan-lukisan lain yang ada dekat online ni sekarang. Oh. Okay, so dia guna semua lukisan-lukisan yang kau pernah, tak semestinya lukisan tau, even gambar yang kau post dekat social media, dia akan ambilkan tu sebagai reference dan dia akan buatkan satu lukisan baru. So compare dengan manusia, itu pun reference jugalah. So dia ambil sesuatu dan dia guna and then dia jadikan satu lukisan. Cuma beza dia adalah, kalau aku melukis gambar Mona Lisa contohnya kan, salah satu lukisan yang macam paling hebat. So orang akan tahu, aku takkan boleh tiru memang sebiji sama tau. Kau akan nampak, okay, ni style Gigi kan. Jadi orang dapat differentiate. Yang tak bagus ni tentang AI ni, kadang-kadang bila dia tiru tu nampak sangat macam itu fake. Lukisan dia. Nampak fake satu, tapi nampak dia tak, setengah orang tak bagi yang kau tiru sebiji-sebiji. Kau mesti kena ubah sikit lah. Dan dia ambil tu, dia tak kreditkan siapa yang dia ambil inspiration daripada apa kan. And then just nak tambah sikit, dia kegunaan, sejauh mana kegunaan AI tu aku rasa ikut pendapat masing-masing lah. Sebab engkau jaga privacy tak? Macam kalau aku guna AI untuk keluarkan satu lukisan, sebab untuk aku guna untuk reference, aku rasa macam tak ada masalah sikit. Ataupun kurang lah masalah dia, daripada aku guna AI, aku outputkan dan aku claim aku yang melukis. So aku rasa kurang sikit lah. Tak molek sikit lah. Sangat produk tipu kan. I mean, kalau mungkin dia reti lukis guna AI, itu je lah aku kelebihan dia. Aku ada soalan menarik. Okay. Macam mana kau nak measure yang career melukis kau ni will be successful? Macam mana aku nak measure sebab aku pun tak ada career dalam melukis ni pun. Well, one day, okay. Tapi untuk aku, okay, maksudnya nanti bila that one day datang tu, macam mana aku nak tahu aku dah successful ke tak lah. Aku rasa bila orang akan cakap, oh ni Gigi yang lukis. Macam apa-apa bila dia nampak lukisan. Kalau kawan-kawan senang je. Okay. Kalau mungkin orang yang bukan kawan lah, macam tiba-tiba stranger macam, cantiknya beg kau kan, aku lukis atas beg contohnya tentu. Oh ni Gigi yang lukis, ataupun ni artis nama Gigi. Recognition, yes. Okay. Dari situ lah. Okay, faham. Maksudnya kau jadi public figure juga . Betul. Okay Man, apa pendapat kau tentang orang yang bekerja sebagai pelukis? Bekerja sebagai pelukis. So sebenarnya pelukis ni pun dia memang orang yang berbakat kan. Okay, betul. So tak salah sebenarnya untuk jadikan bakat sebagai career ataupun kerja yang diorang ni lah. Jadi bagi aku pun, kalau aku nak melukis pun aku tak pandai. So setiap bidang tu mestilah ada orang yang pandai. Jadi betul, okay. Aku sangat respect lah siapa yang pandai melukis tu. Nak compare dengan diri aku yang orang lidi bercloud kan. Tak, orang lidi cloud boleh jadi ni Lanun. Semua saya kena ada bakat lah sikit tu. Pasal aku rasa macam yelah, yang benda ni, bakat ni yang mahal tau untuk melukis ni. Which is kita sendiri tahu
worldwide ni memang ada lukisan-lukisan daripada pelukis terkenal dunia. Yang aku tahu Van Gogh. Betul. Oh betul? Betul, ada. Okay. Mona Lisa siapa lukis? Alamak, aku rasa Da Vinci. Da Vinci, Da Vinci. So macam tu. So, diorang ni sebenarnya bukan sekadar bakat. Diorang ni ada karakter diorang. Macam kita discuss tadi, diorang put feeling into diorang punya art. Betul. Kan? So, semua tu bila diorang melukis, bila dipamerkan, penonton ataupun orang yang faham art ni, diorang rasa emotion connected daripada lukisan tu. Boleh relate. Boleh relate lah. So aku rasa memang amazed lah siapa yang pandai melukis ni. Okay. Aku tertarik dengan apa kau punya jawapan yang fokus dekat macam artis-artis yang terkenal kan, international punya level. Okay. And then kau tahu bila artis-artis yang terkenal ni lukisan diorang memang mahal gila, betul kan? Kadang-kadang boleh sampai berjuta. Kadang-kadang mungkin lebih daripada berjuta kan, puluh juta ke. So apa pendapat kau tentang lukisan yang harga mahal-mahal ni? Kau rasa patut tak orang letak satu lukisan tu harga let's say lah 500,000 ataupun 1 juta? Kau rasa patut tak orang letak harga tu? Patut Patut dah. Patut. Dia depends kepada sebenarnya macam kita sendiri tahu kan, supply and demand. So bila relate dengan ekonomi. So bila dia buat piece of art tu, dia memang benda tu sangat-sangat rare. Bukan sebab dia satu piece je. Sebab daripada siapa pelukis dia, kenapa dia melukis, apa cerita dalam lukisan tu, dan dia setiap harga tu ada dia punya ni lah sebab yang dia, kenapa dia tak harga yang tu lah. Legit. Bukanlah sekadar mungkin aku ambil kertas, aku conteng-conteng bodoh pasal aku letak 1,000. Memang kena maki lah. So sebenarnya setiap lukisan tu kalau lukisan tu diterima oleh logik akal, harga dia macam tu, aku rasa memang sesuai lah untuk dia letak harga macam tu. So macam, kau tak rasa terlalu macam tak apa-apa sangat lah, drastik sangat orang letak harga mahal gila-gila? Tapi untuk aku nak estimate harga tu, kenapa dia letak harga macam tu, aku tak pandai lah. Kan? Aku tak tahu jugalah. Kan macam mana tiba-tiba dia lukis gambar apa ni, cawan, tiba-tiba 2,000. So mungkin itu orang-orang seni lah yang pandai buat valuation kan. Betul. So itu bukan kerja aku lah. Belum lagi lah kot. Belum lagi. Mana tahu tukar kerja you lepas ni kan. Okay, jadi aku ada soalan last lah untuk kau. Okay. Adakah engkau akan sambung legasi ayah engkau? Dan apa goals kau nak achieve from that? Semestinya aku mestilah nak kan. Bukan je sebab ayah aku ni seorang pelukis juga, dan aku anak seorang pelukis, tapi aku rasa lukisan ni salah satu benda yang channel punya cara kau luahkan perasaan tau. Okay, selalu kita luahkan perasaan bercakap kan. Ada juga orang luahkan perasaan menulis, dia tulis blog, dia tulis artikel, apa yang dia minat, apa yang dia rasa. Jadi melukis ni pun salah satu kau luahkan perasaan kau channelkan perasaan kau. Dan aku memang rasa benda tu, aku faham lah kenapa ayah aku pun pilih jadi kerjaya sebagai melukis. Sebab best. Bila kau dapat buat kan, macam kau try untuk tiru something. Akulah, sebab aku lebih kepada meniru kan. Kau try untuk tiru something dan dia jadi seakan-akan yang kau nak. Eventually aku nak jadi macam ayah aku lah, yang boleh cakap je apa dia boleh lukis. Kau conteng apa-apa, dia boleh jadikan tu sebagai satu lukisan. Itu bertahun-tahun punya pengalaman, tapi goal aku mungkin nak jadi macam tu jugalah. Okay. Okay, kau rasa kau nak try melukis tak? Adakah ini untuk game seterusnya? Betul! Pandai mal. Jadi kita akan pindah kepada segmen seterusnya.
Aku ada sediakan beberapa, bukan game, bukan untuk Man je lah, untuk aku juga. So kali ni game ni adalah Aku rasa viewers dah boleh expect apa yang aku akan lukis. Kita pertama kali setelah aku rasa lebih 10 tahun Man tak melukis, kita akan nampak, kita akan lihat Man melukis secara live untuk aku, untuk korang dalam video. Ni aib tau. Tapi jangan risau Man. So kita akan take turn. Kau akan melukis, aku akan teka dan main teka-teka. Okay, so aku akan melukis dan kau kena teka juga. Okay. Dan topik dia senang je. Man akan fokus kepada objek dan aku akan fokus kepada perbuatan ataupun hobi. Okay? Okay. Alright. Okay, jom. Tekan Aku tak tahu pun ni. Okay, tahu. Okay, silakan. So, aku kena lukis lah. Yes. Kalau kau tahu ni, aku rasa patut aku letak timer lah. Tak apa, aku rasa dah siap lah. dah siap. Laju. Come on. Okay. Aku nak tunjuk dulu apa? Tak payah, ni aku screen record. So nanti dia ni. What is this? Apa ni? Dia punya J berjanggut. Dia punya menegak. Hoki. Kayu hoki. Betul. Betul. Maksudnya aku punya lukisan senang difaham. Bagus. Okay. Kali ni aku pula. Jijik lukis mampus aku. Tapi okay. Senang sebab aku korek ni buat ni lorek bawah tu So Okay, so aku punya pula. Punya susah sikit Aman. Susah. Tapi aku punya susah. Susah sebab pakai tangan kot. Betul. Kau biasa pakai pen. Betul lah, ni ada topi. Okay. Aku harap kau dapat lah. Ini adalah satu hobi atau satu perbuatan. Hobi atau perbuatan Ada topi. Ada lighting. Aku macam tekan lah topi tu. Tapi tak apa. Patutnya aku tak ada cakap. Ada topi, ada lighting. Lighting itu menari. Kan. Kau dah hampir on the right track lah ni. Teater. Okay. Apa orang buat dekat teater? Berlakon. Betul. Okay. Dekat studio lah. Atas pentas, betul lah. Okay. Menari tu ada orang buat kan. Right. Okay. Cuba satu set lagi boleh. Kau punya senang sangat. Kau nak buat hobi ni tak? Kau buat hobi ni lah. Kita tukar sikit. Man pula buat hobi. Okay. Cute. Aku kena tahu yang aku tahu lah. Shoot. Alright. Jangan pilih yang senang pilih yang kau tahu Okay. Oh my god. Boleh Man, boleh serius. Kau punya hoki dia jadi tadi. Sekali kau dapat main hoki kan. Kau just tambah orang je. Okay, dia ada belon kat atas tu. Lepas tu ada ular pula kat bawah. Betul susah weh.
Itulah patut kena ada stylist. Tapi tak apa. Ini challenge. Nama pun game kan, challenge kita nak buat. Apa jadilah ni? Jangan, tak perlu taraf Mona Lisa tau Man. Okay. Asalkan orang leading kau boleh bagi tahu aku apa dia buat, itu dah cukup dah. Okay, keluar aku mesti senangnya untuk kau. Okay, let's go. Oh my god. Racing. Bukan? No, tak tepat. Hampir. Kayaking, water rafting. Apa kayaking? Bukan. Okay, jap. Go through dengan aku lah. Ini jalan ke ataupun sungai? Confused Aku rasa jalan. Jalan, okay, betul. Tak sepatutnya aku letak 2 lane tau. Ini bukan jalan raya. Okay. Ini bukan jalan raya. Ni go-kart. Betul kan? Okay. So, aku rasa sebab tayar Go-kart racing. Go-kart racing. Sebab apa? Tayar tu, tayar go-kart je tayar macam tu. Tak dinafikan kereta biasa memang tak. Tayar dia bukan macam tu lah. Tayar macam tu tu. Nampak aku punya ni. Aku punya skill untuk lukis orang lady dalam tu. Mana nampak? Tapi seorang ni dah mati ke? Tak. Dia tenggelam sangat. So aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Episod kali ni. Thank you korang. Thank you kepada semua yang tengok, semua yang interact, semua yang like, share dengan komen. Ada apa lagi? Thank you. Dah. Okay, itu je. Alright. Okay. Bye-bye guys. Bye. Setengah orang Kau ada reference lah? Aku memang kena ada reference. Okay. Sebab aku punya lampu yang dah padam ni. Kenapa? Tahu.